Sebab watai urang hanjit diterima perintah Allah dalam dunia. Dia kekun pinjaman tujuk anak mata jaro kaki dicabut balik. Jagi halik dia jaro halik dia na taumat mata hanali dia kemalan dak na dugduyung hanjit le demua. Pegah mak Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pun lebih je lung turun hutat. Pun yang hanjit le ke manusia. Hanali jaro kamu bah kaki kamu bah kamu hanjit ke apa tukar manusia hanjit kubur. Maka ya Allah hurum dan dunia cukup kanteng dan dunia hanjit kurang ni. Lagi dalam dunia kat dua perintah lu film tua perintah ketujuan kau. Ubin yang kau gebil ni cabut balik. Gebil apa? Ya. Dia yang kuat dia nak tiap ke neraka. Watai truk dalam neraka. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Urang klik hendak orang pegah dalam neraka. Urang kemerit hendak orang klik dia pegah. Watai kena klik dia tanya takadu tamayyazu minal qaidi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Watai kadu alam dunia jamun. Nah so dia pegah lagi ni peristiwa. So yang Tuhan Allah lebih syurga, so yang masjid bersumpah neraka lagi ni dahsyat kat. So qalu bala qad ja'ana nazir. Nah tu pak kamu nazir, punya nazir pun ron Rasulullah hanajina ulama wali Rasulullah. Dipegah mulia-mulia tapur Tuhan Allah lebih syurga tapur masjid bubar pagi tiap mata. Kamu dengar nah tu nazir. Fakanzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu sulit waktu kena kamu dengar nasihat kamu. Apa itu tengku? Boleh tengku ai tengku nang tu apa sembahyang nang tu puasa lain tang depunya dudunya kamu juga menteng kan. Ini nanti yang hendak iya tahu. Ya, pakatnya kamu anggap remeh, kamu putulis. Ya. Wa qalu dia yang kelam, dia mengeluh habis. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, sekian jamun lung tem dengar nasihat. Lau kuna nasmu sekira kamu lum tem dengar nasihat puan yang geperah le tunggu le gure lum tem Tuhan Allah au naqilu lum tem sumike ma kunna fi ashabis sa'in hanjit lum ronya tak habis mengeluh tapi hanya faedah le nasi sudah jadi bubur pani faedah lemak nasi. Habis sakit ni yang dengar. Dia tak terima ni puannya Ifah tak cok nyangka kita. Baiklah.